ada yang ingin menerangkan tentang 5 bahan yang terdapat dalam peti kecemasan serta fungsi. 1. Plaster. Fungsinya ialah menutup luka yang kecil. 2. Kain kasar. Fungsinya ialah menutup luka yang lebih besar. 3. Pembalut. Fungsinya ialah membalut kain kasar. 4. Antiseptik. Fungsinya ialah membersihkan luka. 5. Gunting. Fungsinya ialah memotong kain. Kesimpulan, peti kecemasan amat penting buat manusia. Balikan apa yang kamu akan buat pada saya hari ini? Balikan di kepala. Kalau tunjukkan caranya. Lipat sedikit kain anduk ke hadapan dan letakkan di kepala mangsa. Mangsa perlu meletakkan 2 jari di bahagian dahi. Kemudian di belakang ini kita harus menggulung-gulungkan supaya kemas. Silangkan dan bawa ke hadapan. Ikat dengan ikatan buku sila. Fungsinya ialah menutup luka, menghentikan pendarahan dan melindungi bahagian kepala yang cedera daripada kuman. Cara membukanya ialah tarik kiri ke kanan. Siap. Alif, balutan apakah yang awak akan buat pada hari ini? Balutan tangan. Letakkan tangan mangsa di atas kain anduk. Ambil kain anduk. Ambil ujung bucu kain anduk, letakkan di atas tangan mangsa. Ambil 2 ujung bucu kain anduk, senangkan di bawah dan di atas. Ikat ikatan buku sila. Fungsinya membalut bahagian tangan yang cedera dapat menahan dan mengawal pendarahan. Cara membukanya, kiri ke kanan. Siap. Abi, balutan apakah yang awak akan tunjukkan saya hari ini? Balutan pada tangan ataupun letak. Boleh tunjukkan? Boleh. Pertama, letak kain anduk pada bahu mangsa. Kemudian, ambil buku kain anduk dan ikat ikatan buku sila. Fungsinya ialah mengampung bahagian yang cedera